Langkah ketiga, apa yang perlu anda lakukan adalah buatkan satu kempen dan dapatkan web form untuk landing page anda. Okey, untuk dapat membuat satu kempen, anda perlu pergi ke Traffic Wave autoresponder anda. Untuk login masuk seperti yang saya tunjukkan sebelum ini, http://www.autoresponder.net/login.html. Dan apabila anda telah berjaya masuk ke dalam autoresponder anda, klik di autoresponder campaign. Dan kalau anda belum ada lagi campaign yang dicipta di sini, anda kena create new campaign. Kalau anda sudah ada, kalau anda terlupa, kembali semula ke bahagian autoresponder, bagaimana untuk createkan campaign penggunaan autoresponder. Dan jika anda telah ada, klik di auto MLM anda. Dan langkah seterusnya, anda pergi ke capture page, capture form. Di bawah ini ada capture form anda. Tetapi sebelum itu saya mencadangkan anda klik di adjust capture form. Dan di hujung ini anda masukkan website URL anda. Okey. Maksudnya kalau macam saya masukkan who'snext.ws. Okey, kalau anda masukkan domain anda /auto MLM anda. Tolong ikut huruf besar dan huruf kecil ya. .html. Walaupun website ini belum anda upload lagi, tetapi anda boleh siapkan terlebih dahulu. Ini adalah untuk confirmation URL. Jika orang menerima, setelah orang opt-in, dia menerima confirmation email daripada kita. Okey. Apabila dia confirm saja di dalam email untuk pengesahan email tersebut, secara automatik kita boleh membawa orang ke website yang kita kehendaki. Di sini saya cadangkan masukkan domain anda di sini. Okey. Dan masukkan auto MLM anda. Tolong berhati-hati dengan huruf kecil dan huruf besar sini. Dan klik adjust. Klik adjust. Okey. Dan select all. Control copy. Ini web form ini digunakan untuk landing page anda. Anda kena tampal web form ini di dalam landing page anda. Pergi ke landing page anda. Kalau anda belum buka, tolong buka sekolah percuma kalau tak salah saya. Saya buka sekolah percuma yang saya suruh anda save terlebih dahulu. Okey, lihat di sini. Okey. Jika anda ingin gunakan web form ini, okey, untuk menggunakan landing page ini, anda perlu tukarkan web form ini kepada web form anda. Okey. Jadi apa yang perlu anda lakukan? Deletekan semua sekali apa yang ada di dalam tempat di sini. Okey. Apa yang ada di dalam kotak ini. Cara dia adalah anda tekan control dan klik sekali di dalam kotak ini. Lihat ni. Apabila sudah ada tanda biru di keliling ni, anda tekan delete. Alright. Dan biarkan cursor ni berkelip di dalam kotak ni. Anda terus pergi source. Kalau anda tak yakin yang anda telah copy HTML code tadi, anda boleh pergi semula ke Traffic Wave. Select all. Klik belah kanan copy. Pergi semula ke NView. Pergi semula ke NView, pastikan ia berkelip. Pergi di source dan Ctrl V. Dan apabila anda kembali ke normal, anda akan dapati form tersebut berada di dalam kotak ini. Jadi yang ada di dalam ni mungkin tulisan di warna hitam. Anda tarik saja. Apabila dah ada biru ni, anda boleh tukarkan kepada color putih. Okey, kalau anda nak kecilkan, anda pun dah belajar, dah menjadi webmaster. Okey. Anda boleh tulis sesuatu di dalam kotak di atas ni. Pengetahuan di sini diberikan secara percuma. Okey. Anda boleh highlight. Pergi ke kotak font ini.
dan tukar color kepada color yang lebih cerah. Okey, pengetahuan. Alright. Kalau anda nak kecilkan, anda nak tukar jenis tulisan, itu terpulang kepada anda, kerana anda telah pun menjadi webmaster novice yang tidak lama lagi akan menjadi seorang webmaster yang berkaliber. Okey, anda telah pun selesai menyiapkan web form untuk page ini, dan savekan website ini. Savekan website ini, dan kita akan jumpa selepas ini.